Saya Husna dan hari ini saya akan terangkan tentang melengkung ataupun arc di drawing toolbox bahagian sini. Arc ni ada bermacam-macam jenis, 3 point, start center end, start center angle, start center length, start and angle, start and direction, start and radius, center start end, center start angle, center start length and continuous. Yang pertama kita akan try melengkung menggunakan 3 point. Awak boleh klik di sini, boleh lihat di sini cara untuk membuat melengkung menggunakan 3 titik. Okey, saya cuba. Contohnya saya buat 2, 4. Untuk titik yang kedua saya buat 7, 12. Untuk titik yang ketiga saya buat 16, 15. Jadilah satu keadaan melengkung dengan menggunakan teknik 3 titik, 3 point. Yang kedua saya akan terangkan tentang start and center. Contoh titik yang pertama saya guna di sini. Dan titik terakhir saya guna 737. Ini adalah keadaan melengkung saya. Saya buat 45 degree. Jadi satu keadaan yang melengkung. Awak boleh je nak pindahkan dia ke sini, nak tarik dia ikut gambar aja yang awak nak buat. Untuk start center angle pun sama. Dia akan membentuk tiga segi di dalamnya. Dan itu adalah cara-cara nak menggunakan. Contohnya 1, 2. Angle dia saya buat dalam 35. Jadi satu keadaan melengkung di sini dengan 35 degree. Untuk yang keempat, start center length ni, contoh titik yang pertama saya buat di sini, titik yang kedua di sini. Untuk dapatkan garisan melengkung saya buat length dia dalam 50. Untuk start and angle masih sama untuk cari titik melengkung dengan titik permulaan, titik terakhir dan berapa banyak angle yang awak nak buat daripada starting point. Contoh 135 saya buat. Jadi satu keadaan yang melengkung. Untuk yang keenam, start and direction. Titik permulaan, titik terakhir dengan direction dia. Awak nak ke mana? Menjadikan lengkungan ni ke dalam ataupun keluar. Kita carikan ke dalam dengan 35 degree. Untuk yang ketujuh, start and radius. Titik permulaan, titik terakhir. Awak nak radius dia dari titik tengah berapa? Saya buat 30. Ini adalah radius dia dari titik tengah. 30. Untuk yang ke-8, center start end, masih sama center start end ni. Titik pertama, titik kedua, dan awak nak berapa banyak bulatan dia. Contoh saya hanya nak 60. Masih sama. Untuk yang center start angle, saya buat titik pertama, titik terakhir dan angle dia. Kalau awak perasan, benda ni adalah sama dengan yang ni. Cuma dia starting dengan, dia bermula dan dia berakhir, baru dia mencari titik. Yang ni pula, dia mencari titik tengah, titik permulaan dan angle yang dia nak. Center start length ni pula lebih kurang sama dengan start center length. Cuma kedudukan dia je di mana, titik tengah dia di mana.
Dan continuous ni adalah selepas awak buat arc, awak nak terus continuouskan dia, nak terus sambung dari satu arc ke satu arc yang lain. Sekian saja dari saya. Terima kasih.